Hello, apa khabar wahai peminat Kamen Rider Kacak? Hari ni saya nak bahas tentang pembuat Kamen Rider yang berjadi Kamen Rider. Saya lupa nama Kamen Rider dia apa. Di nomor yang pertama ada Kamen Rider Win. Kamen Rider Kamen Rider Win. Kamen Rider Win ni ialah Kamen Rider Win ni adalah nama aslinya Kunga, tapi saya akan panggil dia Kamen Rider Win saja. Kamen Rider Win ni adalah Kamen Rider yang mirip macam Armor Hero, Battle Hero di besi Korea Selatan. Kamen Rider Win. Kamen Rider Win ni tema dia apa naga. Ya, Kamen Rider Win ni bertema naga, sama macam dekat ialah Armor Hero kot. Apa-apa dah. Kamen Rider Win ni Kamen Rider yang hanya dipaksakan muncul saja cerita Kamen Rider Kacak. Dia ni Kamen Rider ni jarang muncul lagi lah dalam cerita Kamen Rider. Kalau muncul pun nasib je, nasib baik je, sebabkan Kamen Rider ni kurang popular, jadi dia ni kurang muncul lah. Yang dia ni tidak popular mana pun, yang tak ramai lah yang rasa cool pun Kamen Rider ni. Kamen Rider Win ni tidak popular mana pun macam Kamen Rider Kunga. Kamen Rider Kunga saya rasa dah buat dah video dia. Jangan lupa tekan butang subscribe, butang loceng kalau dah tengok. Okey, untuk Kamen Rider Win ni apa ni? Dia ni hanya dipaksakan muncul saja cerita Kamen Rider Kacak. Dia bertukar, ada cincin. Cincinnya letak kat tali pinggang terus muncul macam Kamen Rider Wizard. Lepas tu terus bertukar dari guna kad macam dikit. Kamen Rider this Wizard dengan dikit saya dah buat. Sila tekan butang loceng, butang subscribe kalau anda dah tengok. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe Untuk Kamen Rider Win ni dia tak sekuat mana pun. Yang dia juga jarang muncul lah dengan cerita Kamen Rider. Okey lah, sila komen, sila munculkan kalau Kamen Rider yang mana anda pernah tengok. Okey, sila tekan butang loceng, butang subscribe kalau dah tengok Kamen Rider lain sebab saya bukan nak buat banyak video pun. Okey, sampai sini saja kot.